Setiap manusia ini diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan akal fikiran, dan kitalah yang mencorakkannya, kitalah yang menentukan apa yang kita ingin lakukan dalam kehidupan kita, sama ada kita ingin ke kanan ataupun ke kiri, ke atas ataupun ke bawah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengulas sedikit tentang emosi yang ada di dalam diri kita sebagai manusia. Ini berpandukan daripada buku Pandangan Al-Quran Terhadap Jiwa Manusia. Saya pun tengah nak tulis nota untuk talk yang saya akan berikan pada hari Jumaat nanti, insya-Allah, kepada Lembaga Tabung Haji Malaysia. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita berbicarakan tentang emosi, semua kita ni sebagai seorang manusia dan juga haiwan mempunyai emosi yang diberikan. Takut, rasa sedih, rasa gembira, itu adalah emosi. Dan bagaimana kita mengendalikan emosi kita, itu adalah penting. Khususnya kepada kita di tempat kerja, pengendalian emosi itu sangat penting kerana ianya boleh menentukan keadaan diri kita, fizikal dan mental diri kita. Apabila kita berada dalam keadaan yang sangat cergas, sangat fit to work, emosi kita akan memberikan satu rasa kesedapan lah untuk terus bekerja, untuk terus beribadah. Dan inilah yang perlu kita lihat, inilah yang perlu kita tahu, bagaimana, apakah perkara-perkara perlu untuk memastikan emosi kita ni berada dalam tahap yang tertinggi. Kalaupun tidak, kita berada dalam keadaan yang selesa di tempat kerja, insya-Allah. So tuan-tuan dan puan-puan, saya akan berikan sedikit perkongsian selama 1 jam nanti dalam apa ni, dia bukan kursus lah, dia talk. Dah 1 jam tu talk kepada pekerja-pekerja, rakan-rakan di Lembaga Tabung Haji Malaysia, insya-Allah. So kalau anda ingin perkongsian menarik ini juga, nanti saya bagi link lah, kalau boleh ditonton, ataupun tidak, kita akan berbicara lagi tentang emosi, kawalan emosi khususnya di tempat kerja. Assalamualaikum.